Macam mana nak simpan 12 dinar setahun? Bagi tuan-puan yang suka emas dalam bentuk dinar macam ni, boleh tengok video ni sampai habis dan save siap-siap untuk rujukan akan datang. Langkah yang pertama, tuan-puan hanya perlu daftar akaun untuk jadi penyimpan emas yang sah di Public Gold. Kemudian boleh buat tabungan yang pertama sebanyak 4.25 gram dalam akaun Emas Gap Gold Accumulation Program. Bulan yang kedua, bulan yang ketiga dan bulan yang seterusnya sampailah bulan yang ke-12, konsisten saja menabung sebanyak 4.25 gram setiap bulan. Cukup setahun, tuan-puan dah berjaya kumpul sebanyak 51 gram dalam akaun bersamaan dengan 12 dinar. Bila dah ada 12 dinar, tuan-puan boleh buat pilihan sama ada nak keluarkan sekeping 10 dinar dan 2 keping 1 dinar, ataupun nak buat keluar 2 keping 5 dinar dan 2 keping 2 dinar. Ataupun kalau suka ada 1 dinar berkeping-keping macam ni, boleh bawa keluar 12 keping 1 dinar. Bila dah cukup gram dalam akaun, tuan-puan bebas memilih untuk bawa keluar emas yang macam mana sesuai dengan matlamat simpanan tuan-puan. Bagi tuan-puan yang nak saya bantu mudahkan urusan tuan-puan untuk buat simpanan emas di Public Gold, saya ialah Daily Aktif dalam rangkaian G100 pimpinan Tuan Muhammad Zulkifli bin Syafiee. Bersedia nak saya bantu tuan-puan untuk capai target simpanan 12 dinar selama setahun? Boleh klik link bio, saya bantu tuan-puan sebaiknya, insya-Allah.